Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis atas jemputan ini. Yang saya hormati Cik Ashraf selaku Ketua Eksekutif di LTAT dan semua di bawah tampuk kepimpinan, saya doakan mudah-mudahan semuanya sentiasa dipandu ke arah yang diredai Allah, insya-Allah. Amin. Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya kasihi semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, abang-abang dan kakak-kakak, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membuahkan satu memori yang indah, insya-Allah, dan memberikan kita sama-sama memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah, cantik. Cara jawab macam puasa. Memang puasa kan? Puasa. Semua sihat? Sihat macam tak puasa. Jadi saya hari ini beberapa perkara akan cuba saya sampaikan. Yang pertama, saya beritahu dulu, muqaddimah ini saya akan selitkan sedikit berkaitan dengan rumah Allah. Kemudian saya akan kaitkan sedikit dengan Tuanku Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bersempena dengan nama yang dipilih. Dan cantik tadi perasmian, dalam speech perasmian tadi ada sebut tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, cantik. Jadi saya emphasize balik daripada yang tadi itu, benda dah sebut ya dalam skrip, saya bagi luah lagi. Dan mungkin rasanya tuan-tuan sendiri pun jaranglah nak berkenalan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kebanyakan orang mengenali Sultan Muhammad Al-Fatih. Kebanyakan orang jarang nak dengar tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kemudian saya tak akan dapat larilah daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Rugi kalau kita tak menceritakan tentang bulan 1000 sujud. Bulan 1000 sujud. Nanti saya explain macam mana dia boleh jadi macam tu, insya-Allah. So itu basically apa yang saya cuba sampaikan. Kalau cukup masa, cukup. Kalau tak cukup, kita semayang. Hak tu je. Habis kita balik. Senang. Jadi tak perlu berlama-lama lah kan. Jadi tuan-tuan punya surau ni pun cantik. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah kerana tuan-tuan merasmikan satu tempat ini menjadi surau tempat semayang. Beza ucapan tadi tu, betapa besar dan importantnya ucapan. Sebab sometimes orang kata it's just a word. Sometimes especially kalau macam orang yang tengah bercinta ke, ada girlfriend ke apa, orang perempuan tu bila dengar kita cakap macam-macam, dia kata it's just a word. Dia tak mau, dia kata prove it. Dia suruh kita prove it dekat dia, bagi cincin ke, beli hadiah ke apa kat dia, dia nak prove it. Tapi perkataan sebenarnya besar. Contoh aja. Apa beza perbuatan kahwin dengan perbuatan zina? Kan perbuatan dia tu sama.
Yang membezakannya adalah lafaznya. Yang ni tak ada apa. Yang ni ada aku terima nikahnya. Ada yang tu. Hanya perkataan. Tapi mengubah status. Satu, perbuatannya dilaknat dan haram. Satu, perbuatannya mendatangkan pahala. Bila melahirkan zuriat pula, zuriat bertakwa, dia akan menjadi bekai sampai ke akhirat, sampai bila-bila. Beza tu. Beza. Hanya dengan aku nikahkan di kau dan aku terima nikahnya. Perkataan. It's just a word. Sama macam perasmian tadi. Bila sebutnya kita merasmikan surau, dulu siapa lalu tingkat sini, mai dekat bilik ni, pahala satu haram apa tak dapat. Tapi lah ni bila tuan-tuan duduk, tuan-tuan boleh baca satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Sebab ni kita nak sembahyang zuhur, jadi saya baca hadis ni dulu. Lepas tu saya baca hadis yang kelebihan surau, masjid dan sebagainya. InsyaAllah. Nota saya tulis lain. Dia kadang-kadang bila cakap ni dia keluar lain. Dan nota saya tulis lain. Membina rumah Allah lah, apalah. Kalimah masjid dalam Al-Quran ada 28 kali. Haram tak cakap pun. Itu mukadimah awal. Tapi dia main ilham tu dia main ikut lain. Ini guidance ya, panduan. Jadi sabda dalam satu hadis Nabi, kata seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Amru. Dia bukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar. Yang ni Abdullah bin Amru. Ini sahabat lain pula. Dia kata, nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Disebut dalam hadis tu salat maghrib. Kami sembahyang maghrib. Kita zuhur lah. Dia sebab hadis ni dia logik dia bagi maghrib tu sebab benda yang doable. Yang macam kita ni sebab ada majlis hari ni. Kalau tidak, tak pasal hampa nak main awal, nak tunggu pukul 12 sampai pukul 1:30 lagi nak sembahyang kan. So hadis ni dia doable, tapi boleh pakai untuk semua keadaan. Dia macam tu. Tengok So dia kata, kami sembahyang dengan Nabi sembahyang maghrib. Tengah kami tunggu sembahyang maghrib, faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba. Ada yang belah lepas sembahyang maghrib, ada yang tunggu. Masalah. Nabi pun antara orang yang pergi sembahyang ke rumah Nabi. Sebab untuk pengetahuan kawan-kawan, katalah ni mihrab, senang nak cerita. Katalah ni mihrab masjid Nabi. Lebih kurang 10 orang kot. 10 orang dah rumah Nabi dah. Tepi tu. Jadi sebab tu Nabi kebiasaan ada semayang-semayang sunat yang Nabi semayang kat rumah. Nabi semayang dekat rumah. Janganlah compare dengan kita. Kita semayang kat masjid. Sebab zaman lah ni orang suka baca cerita sekerat jalan. Lepas tu duk buat hukum hakam. Orang duk suka cerita hukum hakam. Jadi kita tak syok. Kesian orang jadi macam benda ni baru ke? Benda ni baru. Benda dah lama. Antaranya ialah kita di masjid, kita semayang sunat kat masjid. Nabi sebab rumah Nabi sebelah tu. Para sahabat pun semayang kat masjid. Takkan sahabat nak semayang kat rumah Nabi pula. Boleh faham logik tak? Boleh faham logik tak? Jangan pula kata, ni benar ni Nabi tak buat. Nabi semayang sunat semua dekat rumah. Janganlah betul. Payah kalau tuan-tuan sembang tajuk dia. Sebab tu saya suka bila nama sini Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama tu kena sungguh. Kalau tuan-tuan dengar sekali huraiannya, menceritakan pendirian tuan-tuan sebenarnya. Simple. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi tak nak sampai cerita tu, dengar dulu lah. Hak boleh tiang ni dulu. Tak nak sampai lah. Jadi, kata sahabat Nabi tadi, Sayyidina Abdullah bin Amru, dia kata, faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba. Maka ada yang belah balik, ada yang tunggu. Jadi Nabi salah seorang yang pergi ke rumah Nabi. Nabi pun semayang ke rumah Nabi. Tiba-tiba, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an. Dia sebut dalam hadis tu, musri'an. Tiba-tiba Nabi mai bersegera. Nabi mai kalut. Nabi mai kalut. Kalut tu dalam hadis tu dihurai, Nabi mai dalam keadaan Nabi singkap
jubah Nabi itu hampir-hampir nampak lutut Nabi. Mana tinggi sungguh Nabi angkat. Nabi punya jubah Nabi itu. Nabi angkat. Nabi mai kalut mai lagu tu. Sebab apa? Ini kita assume bila kita baca hadis, kita tengok keadaan, kita agak mungkin inilah maksudnya. Iaitu Nabi nak mai kat orang yang duduk tu. Kan dia kata ada yang belah, ada yang duduk. Jadi Nabi mai bersegera kat mereka yang tengah duduk menunggu waktu sembahyang Isyak. Jadi menunggu waktu sembahyang Isyak, menunggu sembahyang fardu. Kita menunggu sembahyang zuhur, menunggu sembahyang fardu. Tang sini kita nak ambil tu. Jadi Nabi mai musri'an segera tu. Nabi mai seolah-olah nak hold orang yang tengah duduk supaya jangan ada di kalangan mereka yang mungkin nak belah. Nabi kata apa? Abshiru. Dekat dalam hadis dia kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshiru. Ai berita gembira ni untuk apa yang duduk. Untuk kita hari ni, untuk kita semua lah ni. Sebab semua duduk nak sembahyang zuhur, kita duduk tunggu. Ni berita gembira untuk kita. Kata Nabi, hadza rabbukum, ni Tuhan kamu sekarang ni. Fattahum, dia kata hadza rabbukum yufattahu lakum baban min abwabis sama. Sekarang Allah sedang buka salah satu daripada pintu-pintu langit. Dan saya berani kata, waktu kita duduk ni sebab kita nak tunggu zuhur, sekarang momen pintu langit terbuka. Hadis ni. Sebab apa? Sambungan ni Nabi beritahu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tu, dia kata faqala, yakni siapa dia yang qala tadi? Rasulullah. Yang ni yaqulullah Subhanahu wa taala. Allah pula yang berfirman dalam ayat ni. Apa dia? Allah kata, unzuru, tengoklah mereka para malaikat, ibadi, hamba aku ini, telah berlalunya satu waktu sembahyang fardu, mereka masih menantikan untuk menunaikan waktu sembahyang fardu yang lain, maka aku berbangga dengan mereka, kata Allah. So hari ni rezeki kita dapat duduk tempat ni. Dulu tuan-tuan mai duduk kat sini sampai berjanggut pun tak dapat apa. Tapi sebab announcement tadi itu simple aja. Iktiraf tempat ni jadi surau, tuan-tuan tunggu macam ni dekat sini, pintu langit terbuka. Tu tak kira lagi tuan-tuan ambil wuduk dekat tuan-tuan punya department. Tak mai sini ambil wuduk. Kalau yang mai sini ambil wuduk tu cerita lain pula, hadis lain pula. Hadis yang daripada department tuan-tuan duduk tingkat 9, tingkat 14, tingkat berapa ke, tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan mai sembahyang. Apa dia hadis dia? Nabi kata dalam tu, hadis Imam Muslim 666 nombor hadis dia. Hadis 666. Apa kata Nabi? Siapa yang ambil wuduk daripada rumah dia, daripada tempat dia, daripada dia punya department dia, dia mai nak sembahyang dekat masjid, dekat surau, setiap langkah dia, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat darjat dia di akhirat. Satu langkah ampun dosa, satu langkah angkat darjat. Satu langkah ampun dosa, satu langkah angkat darjat. Berapa banyak tuan-tuan mai tadi? Dia lagi banyak kalau pukul kaki naik tangga. Memang tobat tak buat lah. Dah lah naik lift, Allah pandai lah kira cara Allah Ta'ala kan. Adalah pahala dia. Tapi point dia nak bagi tahu kata, tempat ni dulu sebelum announcement tadi saja, hari ni sebab rasmi kan, betul? Sebelum announcement tadi, tempat ni tuan-tuan mai dulu duk kosong, tak ada apa. Mai lah jalan lagu mana pun, tak ada apa. Tapi sebab announce saja sini surau, tuan-tuan mai daripada tempat tuan-tuan, setiap langkah dosa hapus, darjat angkat. Dosa hapus, darjat angkat. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila? Kalau lahat ni ada sampai kiamat, sampai kiamat. Dan biasanya rumah Allah ni tak ada siapa nak rosak lah. Biasanya lah. Kat negara kita ni sampai kiamat lah. Untung orang yang duduk dalam bangunan LTAT ni. Hari-hari pulun pahala mai. Pulun pahala mai. Tunggu je waktu sembahyang, pintu langit terbuka. Tak mai lagi tak tahu. Tunggu. Nak baca hadis apa lagi tak tahu. Tak tahu nak baca hadis apa pun tak tahu lah. Orang tanya pintu langit terbuka tu apa kelebihan untuk kita. Kalau tadi nampaklah ampun dosa memang kami nak. Angkat darjat memang kita nak kan. Sebab tu, sebabkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata nanti di hari akhirat pun akan
Nanti dia waktu hari akhirat di dalam syurga pun ada orang yang menyesal. Jadi sahabat heran, masuk syurga pun menyesal. Dia bertanya dekat Nabi. Nabi kata, ya. Sebab apa? Sebab bila dia tahu kalau dia buat satu benda tu, derajat dia lebih tinggi daripada orang lain. Dia kata, pasal apa aku tak buat? Dia menyesal. Dia masuk syurga dah. Dia masuk syurga, dia tengok member dia tingkat 9 tu duduk tinggi daripada dia. Wah, mai sama dengan dia. Dia bilang, hang macam mana boleh duduk atas? Dia kata, tak tahu. Malaikat bagi aku. Malaikat macam mana dia boleh duduk atas? Dia setiap kali dia mai tu, dia setiap kali berjalan, dia baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pasal itu dia naik darjat tinggi sikit daripada hang. Awak aku mai hari tu duduk menyembang. Tak tahu? Dia akan menyesal. Wahal dah masuk syurga dah, bukan orang jahat. Orang baik duduk. Tapi menyesal. Sebab apa? Kok mana pun nak buat. Macam tu hal keadaannya. Jadi, hak langkah ampun dosa kita mau. Hak angkat darjat pun kita mau. Tapi yang buka pintu langit untuk apa? Buka pintu langit di dalam huraian para ulama ialah ayat-ayat dalam Quran banyak je tentang pintu langit terbuka. Antaranya, kalau tuan-tuan baca dalam surah Amma Yatasa'alun tu kan ada kan? Macam mana ayat dah ingat tak? Duk buat-buat macam tak bisa dengar pula dah. Itu Allah. Macam mana ayat dia tu? Surah Amma Yatasa'alun tu. An-Naba tu. Saya tahu lah surah An-Naba. Saya abang Amma Yatasa'alun. Bukan saya nak tahu surah tu. Saya nak tahu ayat dia. Ayat dia. Tu kat tengah-tengah tu. Linukhrija bi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Itu ayat. Dan dibukakan pintu langit. Setiap langit-langit tadi. Samawat plural. Sebab kita ada 7 lapis langit. Boleh dapat lah. Jadi, membuka pintu langit ni bukannya satu perkara ni dalam Quran. Contoh. Cuma dalam hadis ni tujuan dia abang apa dia? Doa makbul. Jadi lah ni tuan-tuan duduk. Osa pun doa makbul. Pintu langit buka. Dua reason tu doa makbul. Waktu sekarang. Semoga Allah himpunkan kita semua dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan menjadikan kita orang yang cukup suka dengan rumah Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dan keturunan kita. Habis. Okey, cantik. Masuk ke satu. Kita pindah pula. Jadi dalam menghidupkan rumah Allah ni, hebatnya rumah-rumah Allah ni sama ada masjid atau surau. Kalau tuan-tuan baca yang fatwa Sarawak dia masjid dengan surau dia kira sama aja kecuali yang di-announce lah. Maknanya dari segi hukum pahala masjid surau sama aja. Tahiyatul masjid tak boleh lah. Tahiyatul masjid tak boleh lah. Tapi dari segi hukum pahala ambil wudu dan sebagainya sama saja. Kalau tuan-tuan buka fatwa negeri Sarawak. Di negara kita surau ada lebih kurang plus minus. Surau ada lebih kurang plus minus 18,000 surau di Malaysia. Masjid plus minus 6,900 buah masjid di negara kita. Banyak masjid dan surau di negara kita. Dan salah satunya nanti yang inilah akan ada dekat negara kita ni, surau LTAT, selamat menghidupkannya. Especially bulan Ramadan. Bulan 1000 sujud. Okey. Tengok. Bila saya sebut 1000 sujud, dia gambaran dia macam ni. Kalau setiap malam tuan-tuan semayang tarawih 20 rakaat, berapa kali sujud? 40 lah, apa lambat sangat nak kira. Pasal. Okay, sorry. Dia bila tanya 20 rakaat berapa kali sujud? Hampa ada sujud lebih ke? Satu rakaat 2 sujud kan? Jadi 20 rakaat 40 sujud. Jadi setiap cuba bayang hari ni kita dah masuk Ramadan yang ke-8 ke 9? Bagus, 9. So, kita dah masuk siang ni Ramadan yang ke-9. Maknanya hari ni kalau tuan-tuan tadarus juzuk 9 lah. Juzuk 10 lah, no? Kalau tadarus lah. Kalau tak mula lagi, cara juzuk 1 lah. Tak apalah, mula bila. Tak ada masalah. Yang penting mula dan cuba berusaha untuk khatam.
insya-Allah. Nabi pun khatam bulan Ramadan. Ni kadang-kadang saya heran juga. Hak orang duk sebut kata Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah buat. Bila main bulan Ramadan Nabi khatam Quran, depa kata tak usah duk khatam Quran, yang penting tadabbur. Saya jadi macam, hampa sembang ikut syok hampa ya no. Hak Nabi khatam tiap-tiap tahun bulan Ramadan Quran, siapa pun tak looking forward nak khatam Quran. Habang antara khatam dengan tadabbur, lebih baik tadabbur, memahami makna lebih jitu air ke situ pula. Hak Nabi khatam dengan Jibril tu tak mau kira. Jadi saya menyeru, saya adalah orang yang suka khatam banyak kali Quran. Kawan-kawan saya serumah dengan saya masa mengaji tahfiz dulu, Encik Ashraf. Sebulan Ramadan 20 kali khatam. Ini gila ni. Saya ni jenuh. Dapat 3 kali khatam pun dah syok lah. Syok. Tapi tak boleh cerita ke orang, malu sebab member-member sebilik saya 20 kali khatam bulan Ramadan, 10 kali khatam Ramadan. Memang gila. 3 hari khatam. Orang pulun. Tapi untuk kita ni sekali pun jadi bulan Ramadan. At least jadi. Bubuh semangat tu. Dia kata tak ada cara boleh dapat. Ada cara khatam Quran tiap-tiap malam yang lain tu, baca surah-surah tu dapatlah. Tapi pahala khatam dia bukannya mengkhatamkan Quran, tu beza. Itu tak apa. Sekali lagi kita cerita rahsia-rahsia tu. Cuma abang ni dulu. Kalau satu malam tuan-tuan sembahyang 20 rakaat, maknanya tuan-tuan ada 40 sujud. Ini tarawih saja. Tarawih saja. 80 bukan 40. 80 rakaat. 80 sujud. Satu rakaat dua rakaat 4. Iya ke? Kira boleh lagi sekali. 20 rakaat 40 lah. Hamba sembahyang apa ni? Satu rakaat 2 sujud, 20 rakaat 40 lah. Saya dah kira banyak kali dah ni. Dia bukan tempat pertama saya ceramah ni. Hambai sini jadi 80 ni. investment. Ni investment. Dia dah ganda lah. Tuan-tuan tarawih berapa rakaat? Tak, bukan. Maksud saya sekali tarawih berapa kali? 2 rakaat kan? Usolli sunatan tarawih. Saya pula nak kena praktis balik. Saya sendiri dah ragu dengan ilmu saya dah ni. Sujud Ustaz. Sujud ke rakaat? Yalah. 1 rakaat, 2 sujud. 20 rakaat, 40 sujud. Betul tak? Saya duk kira banyak kali dah ni. Okey, tak apa. Relax dulu. Kira dulu. Okey. Tengok Ustaz. Tengok saya. Ada setengah orang dia tak suka tau kita kira lagu ni. Dia kata apa? Tak dengar lu. Ada setengah orang dia tak suka kita kira lagu ni. Dia kata apa? Tak bolehkah sembahyang ikhlas? Saya kata, kan Nabi yang suruh. Dia kata, tang mana Nabi suruh duk kira pala, bukan Nabi suruh ikhlas. Betul, ikhlas pasal. Kalau berkira tu tak ikhlas kah? Adakah orang yang kira macam tuan-tuan duk mai kerja nak gaji ujung bulan tak ikhlas? Dah ada aku ikhlas elok . Cuma aku kira lah gaji aku dapat berapa. Bila aku buat overtime aku nak ada claim. Betul tak betul? Ya. Orang perempuan duk masak tiap-tiap hari kat suami, ikhlas tak ikhlas? Memanglah asal tak ikhlas mula-mula, tapi dah lama-lama mengaku sudahlah tak serba suci sangat. Tapi point saya, tengok. Ada orang tanya, betul, saya kena abang tu. Ada orang dia tak suka kita kira lagu ni. Sebab ulama-ulama kita, termasuklah jalan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu, mereka cukup titik berat dengan jumlah-jumlah pahala ni. Ya. Sebab apa? Hadis ni semua orang bisa dengar. Hadis Ramadan. Siapa masuk bulan Ramadan tak bisa dengar hadis ni, pembohong. Apa dia hadis dia? Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Okey, kita terjemah sebiji-sebiji. Man, siapa-siapa, shama, berpuasa. Apa beza siyam dengan shama? Apa bezanya tu Nazartu laka, kan dalam ayat surah Maryam tadi kata inni nazartu lirrahmani sawma. Ada saum,
Kalau dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tadi saum, hak ni siyam. Apa beza? Kalau soma itu umum puasa, tahan benda-benda lain. Kalau ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, siyam tu khusus untuk bulan Ramadan sahaja. Itu ayat tu. Boleh faham nanti tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan jumpa banyak kan. Maksud saya cerita siap-siap beza. Contohlah, kenapa bulan ni tuan-tuan kata Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa tiba-tiba bulan ni afuun? Kenapa hari lain Allahumma ghfir lana zunubana? Kenapa Allah maghfir lana zunubana? Apa beza yang bulan ni punya? Kenapa time-time mustajab doa tuan-tuan minta afu? Afu ni padam rekod terus. Macam tuan-tuan tak pernah buat dosa tu. Allahumma ghafir lana zunubana, ampun. Ampun, dia memadamkan dosa, tidak memadamkan catatan. Afu, catatan semua padam, rekod semua hilang. Itu beza. Balik kepada tadi. Man, siapa-siapa sama berpuasa di bulan Ramadan dalam bulan Ramadan. Imanan, dengan penuh berimanan. Wahtisaban. Apa itu hisab? Ilmu hisab. Ilmu apa? Nabi yang suruh kira. Tu yang saya kira dengan tuan-tuan. Nabi suruh kita kira pahala banyak mana ni. Ramadan nak habis dah masuk 10 Ramadan dah. Esok dah masuk hari ke-10. 10 fasa pertama. Tuan-tuan banyak mana pahala dapat dah. Kena kira. Kalau kurang, tambah 10 yang akan datang. Kalau kurang, tambah lagi. Kalau dah banyak, perbanyak lagi. Itu. Okey. Sekali rakaat, dah dapat dah jawapan. Betul dua lah. Saja ya, saja. Nanti saya. Saya risau. Saya risau semua. Dia kata aku salah kira. Okey, tengok. Kalau satu malam tuan-tuan semayang 20 rakaat, maknanya tuan-tuan semayang 40 sujud. Kalau 10 hari tuan-tuan sudah sujud 400 sujud. Kalau 20 hari tuan-tuan dah 800 sujud. Kalau 30 hari tuan-tuan dah 1200 sujud. Dan ingat, dengar perkataan ni. Nabi sebut apa? Hadis Nabi kata apa? Wahuwa sajid tu. Tanya, tak jawab ni. Aqrabu ma yakunul abd. Aqraba ma yakunul abdu. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, dia berada dalam keadaan sujud. Tuan-tuan cuba bayang, tuan-tuan ada 1200 kali sujud yang tuan-tuan buat, yang tuan-tuan dekat dengan Allah Ta'ala dalam masa 1 bulan. Tuan-tuan hitung dalam bulan lain, dapat tak dapat? Tuan-tuan tak akan dapat banyak lagu tu. Itu hanya tarawih. Belum semayang fardu, belum semayang sunat qabliyah ba'diyah. Witir pun saya tak kira. Maknanya apa? Bulan ni kalau tuan-tuan buat semua, tuan-tuan ada 1000 lebih sujud yang dibuat kepada Allah. Dalam keadaan Allah kata, itulah momen tuan-tuan paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dalam hadis Imam Bukhari dengan Muslim, apa Nabi kata? Muttafaqun alaih, hadis sahih. Haramallahu ala nar, Allah mengharamkan ke atas api neraka athari sujud, dahi-dahi yang sujud kepada aku. Ni, bulan ni. Hei, pulun lah tuan-tuan. Bulan Ramadan ni pulun. Lagi boleh sujud-sujud, lagi larat baca-baca, lagi larat berdiri-berdiri, lagi larat Quran-Quran, lagi larat zikir-zikir, lagi larat tasbih-tasbih, lagi larat selawat-selawat. Buat. Tak usah sembang mulut cakap banyak apa dah. Dia letak kat lantai saja 1200 kali. Kalau siapa yang semayang 8 campur dengan sebelah, kita kira bila average orang dalam ni kita kira lah. Kalau satu malam tuan-tuan buat 11 kali rakaat, maknanya tuan-tuan ada 22 kali sujud. 22 kali sujud satu malam kali dengan 10, 220. Kali 20 malam, 440. Kali 3 kali malam, lebih daripada setengah 1000. 660 kali tuan-tuan sujud pada Allah Ta'ala. Jangan tinggal.
Allah bagi momen tuan-tuan dekat dengan Allah sebanyak hampir setengah daripada 1000 kali. Sama juga tak masuk sembahyang fardu, tak masuk sembahyang sunat. Cuma ni dah kira dengan witir sekali je. Jadi jangan tinggal. Tuan-tuan tak akan dapat momen ni lagi dah di dalam 11 bulan yang lain. Percayalah cakap saya. Jadi bersempena dengan tempat ni nama surau. Sebab tak boleh title masjid. Kalau betul nama tempat sembahyang masjid. Masjid ni ambil daripada perkataan sajadah, sujud. Masjid maksudnya isim makan. Tempat yang menunjukkan apa? Benda yang menunjukkan tempat. Contoh dia, darasa belajar, madrasah tempat belajar. Ta'ama makan, mat'am tempat makan. Sajadah sujud, masjid tempat sujud. Dah tuan-tuan ada tuan-tuan yang masjid sendiri, musalla, solat semayang, musalla tempat semayang. Maka mailah letak hantar day ni mai dekat Allah Ta'ala tiap-tiap hari. Minta Allah Ta'ala bagi. Sebab tuan-tuan dekat dengan Allah Ta'ala. Dan untuk nama yang hebat ni, saya sentuh sikit. Dalam dunia dan sejarah, 2 orang aja yang biasa membebaskan Palestin, iaitu Sayyidina Umar dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu tuan-tuan kena tahu. Palestin okey, orang rampah, Sayyidina Umar bebaskan balik. Selang lama-lama, rampah balik, Sultan Salahuddin bebaskan balik. Selang lama-lama, kena rampah sampai lah tak dapat lagi. Boleh faham? So, Sultan Salahuddin punya kepakaran dan terror dia, hebat dia. Orang kata 2 orang aja boleh rampah balik Palestin. Soalan saya, Palestin ni simbol apa? Palestin ni simbol apa? Tuan-tuan duk free Palestin kan, sangat kan? Duk buat Palestin macam-macam kan? Duk boykot hak nuak ni kan? Okey, sana saya tanya, Palestin ni simbol apa kata ulama? Kiblat pertama, Palestin, kiblat tu betul sebahagian dia. Palestin adalah simbol bila mana umat Islam bersatu. Zaman Sayyidina Umar, semua umat Islam bersatu. Pasal itu dapat Palestin. Sultan Salahuddin, dia satukan semua Arab yang ada. Sebab tu dia boleh dapat Palestin. Nak dapat Palestin bukan dengan cara nak tunjuk siapa hero, siapa tak. Apa kata para sahabat? Buka kitab. Kitab ni Wahabi pun pakai, Ahli Sunnah pun pakai. Sebut siap-siap lah. Nama kitab dia Lataiful Ma'arif. Dikarang oleh siapa? Dikarang oleh seorang ulama hadis yang masyhur, hebat namanya, iaitu Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, seorang tokoh daripada tokoh mazhab Hanbali. Ni semua rujukan saya bagi dah ni, clear dah ni. Dalam tu dia tulis apa? Para sahabat kata apa? Sahabat Nabi kata, tidaklah kami masuk dalam bulan Ramadan melainkan kami tidak ada perasaan benci kepada saudara-saudara kami. Kita dalam bulan Ramadan ni yang paling kuat orang bergaduh. Menyimpang daripada salafus soleh. Tambah geng yang suka cari pasal, suka cari gaduh, yang tu lagilah kepala masam. Bulan ni yang orang semua di para sahabat dan salafus soleh ajak untuk bersatu, sayang semua orang. Tidaklah kami masuk Ramadan melainkan kami hilangkan dulu kebencian pada saudara Islam kami. Masuk dalam bulan Ramadan ajak bergaduh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Gaduh ni, mesti tengok saya kot-kotlah hampa terlupa zaman kecil-kecil dulu. Biasa tak mak hampa pesan kat hampa semua, kita semua. Jangan cari buah nak mula bergaduh. Bisa nak tak? Hampa bila balik raya ke, bila balik pergi rumah dia beradik, kan mak kita akan pesan ni untuk sodok mula buah bergaduh lah. Sodok menyembang benda boleh nak bergaduh. Balik raya, kalau politik boleh duk buat bergaduh, tak usah sembang politik, sembang benda lain. Pergi sembang pasal kucing ke, pasal kumbang ke, pergi sembang pasal benda-benda lagu tu. Pergi sembang pasal bunga ke, pergi sembang pasal cikaro mana ke, awek mana-mana ke. Pergi sembang. Untuk sembang buah nak bagi bergaduh. Sebab apa? Sebab balik raya. Betul tak betul? Dan kalau setahu saya budaya timur, ketimuran kita itu buah dia.
Dia bukan masalahnya orang mengata, lepas tu kita jangan bergaduh. Tak. Buah mula mengata pun jangan mula. Betul tak betul? Dan semua mesti tahu benda tu. Sebab tu dalam bulan Ramadan, jangan bangkit benda-benda lagu tu. Tak usah duk sembang. Tak usah duk saja perangat orang. Ni sebenarnya jangan duk kira 20 ke 8. Yang penting buat tarawih. 2 pun tak apa. Jangan mula ayat tu. Jangan mula. Pasal apa nak cakap buat benda boleh bergaduh. Ni kita semua ni yang penting baca Quran, khatam ke tadabbur ke apa janji baca semuka pun tak apa. Siapa nak kena mula buah lagu tu? Tak usah cakap. Tak usah cakap. Kalau tak ada benda bagus jangan cakap. Ni daripada duk makan awal baik orang buka cara Nabi makan kurma dulu semayang. Hampa duk tara, duk bubuh macam-macam sampai semayang. Tak usah cakap. Tak usah cakap. Bagi buah bergaduh ya. Hang tak kerja tak apalah, hang duduk depan internet duk mengata kat orang, hang tak lapang ah. Orang kerja pejabat ni lapang. Kita semua balik mesti nak taruh dulu. Betul tak betul? Tak usah cakap, tak usah cakap. Benda buah bagi bergaduh, tak usah cakap. Tambah pula jenis cakap apa? Ni, semua yang mana ada ni kalau nak ikut Nabi. Awak hang jumpa Nabi bila? Nabi cousin hang. Cara sembang ni, semua mesti kena ikut Nabi. Awak Nabi cousin hang. Hang pun kena ikut ulama sebelum ni juga. Bila ya hang jumpa Nabi? So sembang kemah sangat. Jadi saya pesan kat sini, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia membuka Palestin, dia buka Mesir, semua orang-orang ajaran sesat dia berhentikan mereka. Dia tak bunuh mereka. Dia bagi maaf. Tidak ada hari yang Palestin dibuka oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak tumpah setitis darah. Masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan Sayyidina Umar pegang Palestin, Palestin tak pernah tumpah setitik darah pun orang Islam ataupun bukan Islam. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Hatinya bersih dengan zikir dan munajat. Sultan Salahuddin mazhab apa? Saja tanya. Ada bubuh nama dia? Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Akidah Asy'ariyah. Sultan Al-Fatih Maturidiyah. Sebab tu negara kita Asy'ariyah Maturidiyah. Mazhab Imam Syafi'i. Itu. Bukan saja-saja. Itu bila bubuh nama surau ni, dia menunjukkan pendirian tuan-tuan. Tuan-tuan mesti Asy'ariyah, mesti Imam Asy-Syafi'i. Semayang pun elok, duduk tahiyat. Cuba tengok, pilah negara mana, negara Arab lain yang tuan-tuan pi yang duduk bergaduh, India ke mana ke. Tuan-tuan pi tengok semayang. Tahiyat akhir saja. Hak duduk lagu tu, duduk lagu ni, duduk lagu tu, duduk. Duduk tahiyat pun berselera. Kita tengok sekali lagi zuhur. Tahiyat akhir. Semua sekata. Bukankah ini kesatuan? Jadi kita menyeru semua. Ikut apa yang Sultan Salahuddin. Sebab dia adalah tuan-tuan punya guidance. Selain daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Binakan kasih sayang. Sayang orang, ibadah sungguh-sungguh. Nah, bulan Ramadan tak usah cari gaduh dengan orang. Siapa nak makan, makan. Yang penting jangan tinggal bagi makan orang, sembahyang tarawih, baca Quran, buat baik dengan orang. Jangan gaduh. Kalau tidak sia-sia pahala puasa kita. Jangan terlibat dengan ni yang orang duk fitnah orang, duk mengata macam-macam. Jangan. Yang ni berhenti sah. Setakat mesej bos ke kawan-kawan department, okey. Yang lain jangan. Bahaya ni, dia berhantu. Dia menghakis semua pahala kita. Jangan terlibat. Jangan terlibat. Hindarkan diri anda. Tambah siapa yang ada anak-anak. Apa dia? Kita marah anak kita duk tengok YouTube lah apa semua. Awak kita kalau tengok YouTube boleh berhenti ke? Kita nak marah anak kita. Amboi hampa ni. Duk tengok handphone tak habis-habis. Buat berhenti tengok. Kita main Instagram boleh berhenti ya? Jadi sebelum nak mengata ke anak kita, mengata kita dulu. Jadi kita jaga diri sini, tolong jaga yang ni. Ini cukup bahaya. Elakkan yang ni. Banyakkan diri. Zikir, Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama-sama. Berbaki lagi 10 minit sebelum saya berhenti. Ada ke apa-apa soalan sebelum saya tutup?
Cantik. Lagu ni kita mahu. Orang jenis cerita sekali faham. Sini kita suka. Ajak sekali faham. Settle. Ustaz, mungkin saya boleh mulakan dengan satu soalan. Aduh. Ni apa? Orang bertanya dah settle lah. Mungkin persoalan yang mudah macam Ustaz Laga tadi, dari segi isu tahiyatul masjid yang tak terpakai untuk surau. Ya. Ada yang mengatakan bahawa kalau walaupun status dia surau, kalau ikutkan kita punya status sama ada Jabatan Majlis Agama Islam Negeri ataupun di peringkat kebangsaan, masjid tu hanya diberi status oleh badan autoriti. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa kalau walaupun status di surau, tapi jika di dalam surau tu didirikan semayang waktu secara berterusan 5 waktu lengkap, betul, dia in a way mendapat status untuk dibolehkan untuk tahiyatul masjid. Yang tu dalam, yang ni saya ni tak pandai fiqh sangat, tapi yang ni dalam fatwa negeri Sarawak, ya dia pakai lagu tu. Di negeri Sarawak dia pakai fatwa macam tu sebab dekat sana depa ialah masjid depa ada yang macam tu lebih kurang. Kalau di wilayah ni saya tak tahu dia pakai macam mana. Tuan-tuan kena ikut wilayah lah. Dia ikut wilayah. Cuma jangan risau. Tuan-tuan bila mai tempat-tempat macam ni, kalau tuan-tuan ada waktu selang-selang masa yang tuan-tuan nak tunggu orang dan sebagainya, tuan-tuan hidupkan dengan perkara-perkara yang boleh mendapatkan pahala seperti sembahyang 2 rakaat. Apa pahala yang boleh, apa amalan boleh dapat sama dengan sembahyang 2 rakaat? Kalau macam kita pergi contohnya kan, kita pergi tempat-tempat bersejarah, kita pergi dengan rombongan, kita dan masuk contoh macam kami pergi hari tu dekat Masjid Buya Hamka kan. Kita pergi kat Masjid Buya Hamka dekat Padang kan. Kita pergi, Allah kunci pula. Masjid ni sayang tak semayang. Tapi macam mana nak buat? Dia ada pengganti dia. Dalam Al-Quran dia sebut wal baqiyatus salihat. Kalau baca surah Kahfi jumpa perkataan ni. Wal baqiyatus salihat. Apa dia baqiyatus salihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa baca 4 kali bersamaan dengan 2 rakaat yang dia sembahyang. Jadi bila tuan-tuan mai kat tempat-tempat macam ni, perbanyakkan yang tu. Dia menggantikan waktu sembahyang kita sebab kita tak boleh sembahyang selagi belum zuhur, matahari duduk tegak atas kepala tu. Tapi bila dia dah azan sekali lagi, tuan-tuan boleh sembahyang 4 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh zuhur qabliyah, dan disebutkan dalam hadis, peliharalah oleh kamu akan sembahyang qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, qabliyah subuh. Berapa? Dia ada 10 waktu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia akan memastikan kehidupan kita akan berubah corak dia jadi elok. Tu dia ada susunan-susunan dia. Jadi diganti macam tu je lah. Yang ni sebab wilayah yang kan saya tak berani lah cakap banyak kan. Dan yang fatwa tadi tu ada, tapi dalam Sarawak punya gazet fatwa Sarawak. Nanti tuan-tuan boleh tengok lah yang tu punya perbincangan. Ala kulli hal, tempat ni tempat yang baik. Dalam ucapan tadi ada sebut tempat ini adalah tempat ketenangan. Sebab tu kebanyakan orang yang mana payah tidur main masjid mesti senang tidur. Betul. Tak tanyalah kajian mana pun. Cuba tanya orang yang buat kajian. Orang sendiri tak akan faham. Orang yang tak boleh tidur bertahun-tahun, nak tidur punya susah mengelupuk, main masjidnya duduk mesti lena. Sebab dia ada tenang dari situ. Betul? Yalah, dengan malaikat memayungkan sayap dia semua kan, sejuk, rasa elok. Khutbah Jumaat paling sedap. Khutbah Jumaat paling sedap. Beza sekolah menengah, rapat ke lantai. Sekolah dah dewasa ni dia pandai mendagu tu dia. Tok khotib cerkah sikit dia hangguk. Nampak macam dia dengar. Nampak ada macam dia dengar cover kan. Apa nama... last but not least. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Kakak, yes. Sekali kita tangkap gambar lain lah. Tadi tak edit kan?
Saya ingat kakak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tak ada cakap kalau duduk dekat rumah ni jauh perjalanan, kalau kita pergi ke surau, pahala banyak kan? Betul. So macam mana perkiraan kita ambil duduk di dalam surau? Okey. Dan Ya, suruh baca hadis lain pula dah. saya apakah perbezaan pahala jika kita membuat solat di surau dan kita membuat solat di tempat lain? Cantik. Cantik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semayang di masjid dengan semayang di department ni contoh lah. Sini panggil department ke? Betul ke? Ha. Semayang di masjid dengan semayang di department ni contoh aja tau. Katalah tingkat 9, dia ada geng dia. Dia pergi bubuh satu sudut, sebab sebelum ni tak ada surau. Dia pergi bubuh satu sudut, dia celah meja, dia dengan member dia 2 orang semayang. Dia kata, hampa semayang jemaah sini, kami pun semayang berjemaah sana. Semayang berjemaah 27 pahala, betul? Okey, tengok. Betul dua-dua 27 pahala. Tapi keping pahala tu beza. Semayang di tempat kita 27 duit keping RM1. Semayang di surau 27 keping duit 100. Boleh faham tak? Beza nilai dia. Dua-dua 27 keping sebab semayang berjemaah. Tapi yang ni RM1, yang ni 100. Ini perumpamaan yang ulama bagi. Beza semayang di surau, tu saya kata tadi, pengumuman tadi tu penting. Dengan ini kita merasmikan surau. Bila gazet aja macam tu, semayang berjemaah di sini, kali dia mesti banyak. 27 dengan nilaian kepingannya banyak. 100, 1000 dan sebagainya. Kalau di tempat lain, 27 juga. Tapi RM1 sahaja. Satu je pahala dia. Itu yang kedua, soalan yang kedua. Soalan yang pertama, kalau ambil wuduk tempat lain, mai, pahala banyak. Ambil wuduk di sini, pahala dia lagu mana? Tadi itu hadis khusus untuk orang yang berusaha mengambil wuduk lebih awal, seperti mana hadis Nabi, siapa ambil wuduk daripada rumah dia, pergi semayang dekat Masjid Quba. Masjid Quba ni pasal apa kita sebut pula? Sebab masjid pertama Nabi buat. Dalam Al-Quran surah At-Taubah, Nabi Allah kata apa? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Ayat ni untuk Masjid Quba. Nabi kata siapa ambil wuduk daripada rumah, macam kita kalau pergi ambil daripada hotel, keluar pergi sembahyang kat Masjid Quba 2 rakaat, setiap 2 rakaat 1 umrah. Semayang 2 rakaat tahiyatul masjid, 1 pahala umrah. Semayang 2 rakaat semayang duha, 1 umrah. Semayang sunat 2 rakaat qablih zuhur, 1 umrah. Dapat pahala umrah sahaja. Pahala umrah ni besar, dia tak sama dengan pahala semayang qablih ba'dih. Itu khusus bagi orang yang berusaha ambil awal. Dia tak kentut. Daripada tingkat 14 nak mai sini, ada 5 kali possible boleh kentut. Tapi dia menjaga kentutnya itu. Maka pahala bagi usaha itu ada. Pahala yang ambil dekat sini pula ialah siapa yang mengambil wuduk di atas wuduk. Contohnya dia duduk ada wuduk awal dah, dia mai sini ambil wuduk pula dekat sini. Al-wudu'u 'alal wuduk, kata Nabi, wuduk di atas wuduk bagi dia seorang bidadari. Betul? Tak, betul. Jangan. LTAT punya orang perempuan, kalau nak menikah dengan mereka mahal. Betul. Tapi dengan bidadari, sebotol mineral pun tak. Dan ambil uduk kan. Takkan tuan-tuan ambil satu mineral tu berapa ringgit? RM2 lah. Mineral 1 liter. Nah, katalah 1 liter tu RM2 air apa spritzer ke apa kan, tuan-tuan ambil kan RM2.5 ke RM3 lah, katalah bu pilih RM3, RM4 lah, bu RM4 mahal, pilih RM4. Ambil dengan air Evian ke apa kan, ambil air wuduk, ambil air Evian, bu RM15 ke satu botol. Okeylah RM15 satu botol. Tuan-tuan ambil wuduk dengan air Evian tu RM15, dapat bidadari seorang. RM15 belum tentu boleh kahwin dengan LTAT punya orang perempuan. Tapi itu tajuk lain pula lah, tu tajuk menikah pula. Jadi tajuk ni untuk pahala wuduk tadi. Tak, saya kira dia nak bergaduh tajuk tu pula.
Dia nak campur aduk tajuk lah. Dia kata, habis tu tak boleh nak kahwin dengan orang LTA. Bukan, tu tajuk lain. Dia campur aduk tajuk. Jadi tajuk dia nak abang kata, punyalah senang nak dapat bidadari tu. Tadi dah ambil wuduk dah dekat rumah ke apa, kat duduk-duduk, main-main sini. Ada wuduk ke tak ada? Ambil lain lah. Al-wuduk, dapat seorang bidadari. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, siapa ambil wuduk, dia bermula. Ni baca dalam kitab apa? Hidayatus Salikin. Tengok sini. Last. 3 minit. Last. Kitab besar betul-betul dia namanya Ihya Ulumuddin. Karangan Al-Alimul Alama Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nas'alullah ar-rahmah wal barakah fi ilmihi fi daraini amin. Jadi semoga kita dapat barakah ilmunya. Kitab Imam Al-Ghazali 14 jilid Ihya Ulumuddin. Diringkaskan jadi 4 jilid oleh ulama Nusantara. Nama Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi dalam kitab dia nama Sayrus Salikin. 4 jilid. Daripada 14 jilid Imam Al-Ghazali, dia ringkaskan bagi jadi mukhtasar Ihya Ulumuddin, nama dia Sayrus Salikin. Kemudian dia ringkaskan lagi daripada kitab dia sendiri yang 4 jilid tu jadi 1 jilid. Hidayatus Salikin. Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi juga. So dalam kitab ni, dalam bab wudu, dia bagi tahu dekat kita, kakak, siapa mula dengan ambil baca apa? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Dia basuh tangan. Lepas dia basuh tangan, habis dia selesai pergelangan tangan, dia ambil ayat wudu tadi, dia kumuk. Bila dia kumuk mulut dia, dia baca apa? Allahumma sabbitni biqawli sabitin fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, tetapkan mulut aku agar bercakap perkara yang benar di dunia dan di akhirat. Kemudian bila dia buang sahaja, maka semua dosa-dosa yang ada di mulut ni akan keluar sekali. Dia ambil pula ayat, masukkan dalam hidung dia. At-tamadmadu dalam bahasa Arab panggil. Dia kata apa? Allahumma inni as'aluka rihal Allahumma inni arihna raihatal jannah wa a'udzubika min raihatal nar. Masa dia sedut dia kata, ya Allah, aku nak bau syurga. Masa dia buang dia kata, aku tak mau bau api neraka. Sedangkan bau syurga itu terbau dia sejauh 500 tahun perjalanan. Siapa yang dihindarkan Allah daripada tak bau dia, maka risaulah kita nak masuk syurga. Macam mana kalau 500 tahun pun tak boleh nak dekat dengan syurga. Kemudian dia ambil pula ayat tadi, dia basuh muka dengan niat dia, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Dia basuh muka dia kat sini ni sampai dia kata apa? Ya Allah, bersihkan wajahku di hari engkau membersihkan para alim ulamamu, dan jangan kau hitamkan wajahku di hari kau menghitamkan wajah musuh-musuhmu. Maka wajahnya akan berseri dan dilebihkan basuhan tadi, lebih tangan lebih sampai atas ni. Sebab apa? Kita disebut dalam hadis Nabi, aku mengenali umat aku dengan hurul muhajjalin, cahaya yang terjadi disebabkan oleh lebihan daripada berwudu tadi. Bukan membazir, basuh takut takat ni, dia basuh lebih. Umat Nabi kenal dengan adanya basuhan yang lebih tadi. Basuh kepala mazhab Imam Syafi'i, secolek lagu tu je, basuh remoh ya. Tapi dia basuh tangan, dia bubuh satu kepala. Kepala tu akan bercahaya. Nabi boleh kenal ke akhirat esok di kalangan umatnya ramai, sebab ada hurul muhajjalin, cahaya lebihan berwudu dari kawasan dia. Nah, tu pahala-pahala dia kalau kita baca kakak hadis ketika ambil dekat sini punya. Kalau ambil wudu tadi, dosa-dosa gugur. Wallahu a'lam. Yang itulah pahala yang ada bagi orang yang ambil wudu di sini untuk nak mai sembahyang. Tadi khusus untuk orang yang berusaha. Wallahu a'lam. Clear. Terima kasih. Sekali lagi saya ucap kepada tuan-tuan, selamat beramal. Kesimpulan daripada saya satu je, dia seminit je, tapi jangan marah saya. Ayat dia pedih, Syekh Nuruddin yang bagi. Kalau kita rasa berat nak baca Quran, kata Syekh Nuruddin kepada kami, bukan takut kita tak ada masa, cuma takut Allah yang tak sudi nak dengar suara kita dah. Kalau kita tak ada masa untuk nak sembahyang banyak, bukan sebab kita tak ada masa sebenarnya,
Tapi Allah persulitkan kat kita sebab Allah sendiri pun dah tak mau tengok dah kita berdiri untuk semayang kat dia. Jangan sampai jadi lagu tu. Pulun. Semoga dewasa kita ni menjadikan kita terus matang dalam beribadah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.